Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini sekadar untuk sebagai salam perkenalan daripada saya lah. Saya buat akaun TikTok. Sebelum ni saya follow je lah, sekadar follow macam orang biasa. Lepas tu saya tergerak hati nak berkongsi dengan sesiapa yang sudi menonton dan mendengar lah video yang saya kongsikan yang sekarang ni. Mungkin dah nampak dalam 5, 6, 7 buah video. Itu ialah video yang saya bukan saya sekadar membacakan kitab hadis yang dikarang oleh guru saya, Ustaz Muhammad Zaidi Abdullah. Ni kitab ni yang ceritakan dia menghimpunkan kitab sanad gurunya. Guru saya bernama Muhammad Zaidi bin Abdullah ni, Muhammad Zaidi bin Abdullah bawah ni. Dan kitab yang dikompil ini ialah bernama Subulus Sa'adah bi asanid Al-Syekh Al-Muhaqqiq Abdullah bin Al-Syekh Abdurrahman Al-Kalantani. Tajuk dia Menuju Kebahagiaan Sejati, diterjemahkan oleh Ustaz Zaidi. Subulus Sa'adah diterjemahkan dengan Menuju Kebahagiaan Sejati, koleksi hadis serta sanad riwayat almarhum Tuan Guru Haji Abdullah bin almarhum Tuan Guru Haji Abdurrahman Al-Kalantani. Ini guru dia, atau di Kelantan dia kenali sebagai Tok Guru Hajilah, Pondok Lubuk Tapah atau Pondok Ar-Rahmaniyah, Pondok Lubuk Tapah, Lemal, Pasir Mas, Kelantan. Masa Tok Guru dihidup pun saya sempat berkunjung ke pondok tu, dan adalah saya hadir waktu almarhum Ustaz Zaidi ni melancarkan buku Hikmah Isyraqi di Pondok Lubuk Tapah tu. Jadi saya dalam di TikTok ni mungkin kelihatan saya macam mengajar, membacakan hadis, dan ada yang mendengar kawan-kawan saya kan di online, dan ada saya datang ke Tanjung Malim, balik Tanjung Malim jumpa Pak Lang saya bacakan hadis kepadanya. Ini adalah inisiatif selepas kewafatan Ustaz Muhammad Zaidi ni. Saya ingat balik, mungkin ada yang boleh dikongsi, jadi saya bacakanlah kepada mereka yang di online. Saya bacakan, bukan saya menulis, saya membacakan kitab yang dah siap ditulis oleh almarhum Tuan Ustaz saya, Ustaz Muhammad Zaidi bin Abdullah Asyah Alami. Syekh Al-Mu'taz Subaini dari Syria menggelarkan Ustaz Zaidi ni sebagai Musnid Malaysia, kerana Syekh Mu'taz ni melihat kesungguhan almarhum Ustaz Muhammad Zaidi bin Abdullah Asyah Alami ini menghimpunkan sanad-sanad Tuan Guru daripada alam Melayu dan Semenanjung lah. Di Semenanjung ni, seingat saya lah, sebelum kewafatan Ustaz Zaidi, dia cakap sama ada saya dengar selisan ataupun saya banyak bincang balik dengan murid rapatnya Ustaz Haziq tentang Ustaz Zaidi ni. Mungkin maklumat Ustaz Haziq kot. Ustaz Zaidi ni telah menyimpan lebih 150 sanad tuan-tuan guru di Tuan Guru Pondok, khususnya di Semenanjung Malaysia ni. Termasuklah jumpa dengan maybe pensyarah-pensyarah, mungkin adalah. Saya pun tak tahu, sebab saya dulu pernah sekejap dengan Ustaz Zaidi, kemudian saya belajar dengan Ustaz-Ustaz lain pula kan. Lepas tu dalam video-video yang kemungkinan video yang saya telah kongsi tu, ada yang sebenarnya durasinya lebih panjang, tapi sebabkan TikTok limit 10 minit saja, tu kadang-kadang saya cambung dengan bagi link YouTube apa yang saya ajar. Saya pun tak berani kata saya mengajar lah. Saya berkongsi pada sahabat-sahabat. Dalam grup saya tu ada sahabat Tanjung Malim, sepupu saya asal Tanjung Malim, ingat duduk di Ipoh ke panggil Abelong. Sahabat-sahabat Fadil, adik dia Ipoh, Azam, misalnya Aril dengan Fadil sebaya, dan sebaya. Ipoh dengan Azam sebaya, dengan Abelong sebaya. Seorang lagi di Ipoh, di Johor, adik saya tinggal di Skudai, Eli. Itu je lah jemaah online yang ada dalam online tu. Dan setiap kali sesi pun bukan semuanya dapat, contohnya bukan semuanya dapat serentak. Kalau
adalah dalam, kalau adalah yang sudi menonton video ni, tengok dalam skrin laptop saya tu kan, bukan semuanya penuh. Dia mesti, dia kalau ikutkan kena ada saya, Aril, Azam, Epoy, Fadil, Abelum, lagi Cik Man dan Eli. Kalau ikut kami 8 orang. 8 orang sebenarnya kalau ikut. Tapi macam Cik Man, dia ada, dia swasta kan, dia kontraktor, dia kerja sampai malam, jadi dia tak dapat sekali online. Dia pun dah tahu dah, dia bagi saya Andy lah. Andy aku tak dapat lah. Dia sekali lah saya, masa saya nak bagi buku ni kat dia, saya jumpa. Masa tu lah saya dapat baca 5 hadis secara berdepan. Itu pun dia meredah jam daripada banting 3 jam, redah banting, redah jam daripada banting tu, redah jam 3 jam, datang Shah Alam, jumpa saya kejap, kami makan-makan, saya bacakan 5 hadis. Saya membacakan lah, kata orang riwayat lah, saya riwayat kepada Cik Man, lepas tu balik ke banting. Rumah dia kat Rawang. Tu setakat dia mampu. Adapun yang lain-lain ni online, sebab dia macam kami lah, kerja 85 atau 9 to 5 kan, 96, 85 waktu pejabat. Jadi banyak adalah masa luang di waktu malam. So kami berhimpun di online, di adalah grup ngaji saya WhatsApp, namanya Ngaji Tumpang Berkat. Saya letak nama tu Ngaji Tumpang Berkat sebab saya tak anggap diri saya mengaji. Banyak kali pun dalam, bila kami bersama online, saya cakap aku ni kongsi, sebab yang betul ngajar ialah Ustaz Zaidi. Tapi dia dah wafat, dia dah meninggal. Masa dia hidup, saya sempat kuliah 2 hari kitab lama dia. Ya, saya tunjuk sekejap. Okay, ni kitab asal. Kitab asal Ustaz Zaidi. Dia cetak tahun 2002. Tahun 2002. Lepas tu saya daurah dengan dia, tak silap saya 23 bulan 8 2006 di Masjid Al-Munawwarah Seksyen nombor 7 Shah Alam. Saya 2 hari kuliah. Bukan kitab ni aja, ada lagi kitab-kitab yang lain. Ada Jawi, ada kitab manifesto dia, ada kitab dia ni, dia baca laju lah. Baca laju kitab sanad dia yang asal menuju kebahagiaan sejati. Lepas tu adalah cetakan kemudiannya. Ni lah cetakan kemudiannya. Dia Ustaz Zaidi pun kalau ikut banyak kali dia cetak. Kalau ikut pun dalam buku ni pun hampir beberapa kali cetakan dia banyak kali. Cetakan pertama, kedua, tiga, sampai kelima lah. Yang kami ni tumpang baca je. Saya tolong membacakan kepada kawan-kawan saya. Dan saya yang mana nama-nama guru-guru dalam sanad tu, saya mana tahu saya sebut lah. Siapa, apa tokoh ni, cerita ni pasal apa, dia alim tentang mana, ahli tentang apa. Kalau sanad contoh macam sanad Quran, banyaklah sanad nama-nama qari, al-maqari, ahli tajwid, banyak dalam tu. Kalau hadis banyak gitu-gitu namanya al-hafiz gitu gini. Kalau sampai ujung di Imam Bukhari lah. Jadi gitulah. Jadi jumlah kitab ialah jumlah sanad hadis ialah 50. Daripada macam-macam kitab yang tuan guru dia mengaji di Mekah, Ustaz Zaidi tolong kumpulkan. Tapi dah kumpulkan pun ada beberapa kitab yang ada 13 kitab yang tuan guru dia bagi. Saya pula tu nak guna, nak tunjuk macam ini ke ni. Tapi lah, kalau ini kenangan lah pasal saya ngaji masa dia hidup. Di sini pun ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ijazatan ammatan, bagi tujuan bacaan. Memang dia cakap apa untuk tujuan bacaan. Tapi di sini saya nak clarify, nak menerangkan bahawa sewaktu dia hidup, saya tanya, boleh tak kalau saya nak bagi pada orang ke baca kan? Kata boleh. Pertama lagi SMS. Pasal masa tu tak ada WhatsApp. Tanya kali pertama. Lepas tu dia kata boleh. Lepas tu kali kedua Jepun nak tanya lagi kan, lisan. Itu kena tegur. Kau ni aku dah cakap boleh tu boleh lah. Boleh bagi orang? Boleh. Maknanya 2 kali izin. Izin tulisan, izin lisan. Jadi ini saya terangkan di sini. Jadi video yang tuan-tuan perempuan nampak di saya banyak di TikTok ni ialah saya membaca saja. Yang mana tahu saya urai. Itu ialah, itu yang hasilnya, itulah yang kita nampak di video di TikTok ni. Dan sebenarnya asal dari YouTube. Lepas tu video tu saya punya. Jadi saya tengok mana yang boleh, yang boleh kongsilah. Itulah sekian penjelasan saya tentang video yang saya dilihat macam mengajar, tak saya berkongsi.